Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ni pagi lagi awal sampai dekat tempat klien. Tunggu sekejap. Ada yang tanya saya semalam tentang apa perbezaan antara Energy Management System Standard ISO 50001 dengan Guidelines on Energy Management System di bawah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga ataupun EECA 2024. Dia hampir sama tapi tak sama. Okay, sebab requirementnya hampir sama. Sebab Guidelines on Energy Management System tu dibuat dengan merujuk dokumen utama yang dirujuk ialah Standard ISO 50001. Tak jauh beza. Saya boleh kata kalau dia ada sikit perbezaan lah. Okay, perbezaan. Contohnya perbezaan yang paling jelas ialah yang pertama, dalam ISO 501 dalam requirement untuk purchasing ISO 501 bila buat purchasing dan juga design bila melibatkan design dan juga purchasing ataupun procurement, mereka must consider energy performance. Tapi dalam guidelines hanya melibatkan procurement saja kena consider energy performance. Design tak perlu. Itu yang pertama lah. Kalau dalam ISO 501 ni dalam clause 8.2 8.3, kalau dalam guidelines tu dalam statement of energy policy, dia kena support procurement that consider energy performance. Kalau ISO kena support design and procurement. Itu beza. Dalam standard tak ada ada design and procurement, dalam guideline tak ada design, support design. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dalam standard tak ada berapa kali kena buat Energy Management Committee meeting. Di dalam Guidelines on Energy Management System ada, wajib buat 4 kali setahun Energy Management Committee meeting. Itu beza. Dalam satu lagi, yang ketiga, dalam standard tidak ada keperluan management representative lagi dah. Dalam ISO 501 tak ada keperluan management representative ataupun MR. Tapi dalam Guidelines on Energy Management System ada requirement kena ada seorang management representative. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat ialah dalam ISO 501 tak ada keperluan energy audit. Tak perlu keperluan energy audit. Tapi dalam akta, dalam akta Kecekapan Tenaga perlu buat energy audit sekali dalam 5 tahun. Maksudnya 5 tahun sekali. Dalam akta perlu buat. Dalam guideline tak ada mention tapi dalam akta sebutlah kena buat energy audit. Itu perbezaan dia lah. Satu lagi pula saya nak share juga, bukan perbezaan tapi satu memang wajib ada, satu tu amalan biasa. Satu wajib ada, satu amalan biasa. Contohnya dalam standard perlu buat management review meeting. Kena buat management review lah. Tapi frekuensi tak cakap. Tak cakap berapa kali setahun dan sebagainya. Tapi kebanyakan saya jumpa amalan yang syarikat ialah mereka buat setahun sekali. Ada buat setahun sekali management review meeting. Ada yang buat quarterly pun ada. Tapi bergantung, tak ada standard, tak kata berapa how frequent, tapi terpulang pada organisasi untuk tetapkan. Tapi dalam Guidelines on Energy Management System, wajib buat management review meeting tu setahun sekali. Setahun sekali. Itulah antara perbezaan dan juga kewajipan dan juga amalan dalam berbanding dalam ISO 501 dan juga dalam Guideline on Energy Management System. Dalam ISO 501 sama juga, tak perlu lantik pengurus tenaga. Tapi dalam akta untuk melaksanakan sistem ni, untuk memantau sistem, wajib melantik pengurus tenaga. So sebab tu akta ni kita kena tengok dokumen akta tu, akta itself, peraturan-peraturan di bawahnya dan juga guidelines yang berkaitan, dia akan ada interface. Sebab tu keperluan dalam akta ni kita perlu rujuk kepada beberapa dokumen. Kalau untuk ISO 501 ni hanya perlu rujuk satu dokumen standard sajalah. Standard sajalah. Tapi untuk comply akta ni, kena rujuk kepada beberapa dokumen selain daripada Guideline on Energy Management System. Itulah saya nak ceritakan, saya nak share sikit perbezaan antara
standard ISO 51, okay, dan juga guidelines on energy management system di bawah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Okay, semoga bermanfaat insya-Allah.